Kita rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala mereka dibebaskan walaupun kali ini sikit sebanyak mereka mendapat penderaan dan tekanan fizikal daripada rejim dan mereka ditahan di perairan antarabangsa yang saya anggap ia satu pencolekan yang dibuat oleh rejim yang saya kira beritu dalam keadaan terdesak kerana semakin hari semakin ramai peserta datang. Malahan kali ini sabotaj mereka itu 2 kali. Satu di perairan Greece, malahan satu lagi di perairan yang berdekatan dengan selepas Turki. Saya nak maklumkan sebenarnya saya sepatutnya mengikuti dalam the last mile itu, tetapi mereka dapat mengesan bot yang saya akan gunakan. Bot itu telah ditenggelamkan, dipercayai disabotaj. Sebelum saya sempat naik ataupun sebelum mereka mendarat pun untuk delegasi yang akan bersama saya akan naik. Jadi insyaAllah kita tak akan berhenti di sini. Kita akan memastikan mesej ini dapat sampailah apa yang kata kita tu break the silence. Kita nak pecahkan rasa diam dan juga tidak bersuara kita dalam banyak isu dan juga break the siege terhadap rakyat di Gaza. Dan insyaAllah saya sedang menunggu laporan akhir untuk kita pastikan barangan 30 kontena yang dilepaskan pada bulan lepas itu akan sampai dalam masa terdekat, dan bila sampai saya akan maklumkan ataupun saya akan datang ke sana untuk melihat penyampaiannya.